Setiap 1 kilogram berat badan tambahan memberi tekanan berganda kepada lutut anda. Jika kita terlalu berat, sendi menjadi terbeban. Keseimbangan adalah kunci. Jangan anggap sakit lutut sebagai perkara biasa. Setiap pagi bila bangun, lutut rasa kaku. Mereka ingat ianya hanya faktor umur, tetapi sebenarnya sendi menjadi kaku. Radang memainkan peranan besar. Radang senyap berlaku bila badan sentiasa berada dalam keadaan stres dalaman. Puncanya boleh jadi kurang tidur, stres kerja, pemakanan tinggi gula, makanan berlemak yang berlebihan, kurang aktiviti fizikal. Jika gaya hidup kita tidak diubah, apa yang boleh dilakukan? Kurangkan berat badan jika boleh bahan. Lakukan senaman ringan seperti berjalan atau berenang. Minum air yang mencukupi untuk menyokong fungsi sendi. Elakkan duduk terlalu lama tanpa bergerak. Sendi memerlukan pergerakan untuk kekal sihat. Radang senyap boleh berlaku tanpa kita sedar, tetapi kesannya boleh dirasai melalui sakit sendi dan lutut. Kesedaran adalah langkah pertama. Jaga pemakanan, kurangkan gula, tambah pergerakan. Dalam raudiah Olive Guard terdapat olive oil yang kaya dengan polyphenols. Polyphenols membantu mengurangkan tekanan oksidatif. Ia menyokong kesihatan sel dan tisu termasuk dalam sendi. Tocotrienols pula membantu melindungi sel daripada kerosakan jangka panjang. Ia menyokong kesihatan tisu dan membantu mengurangkan kesan radang. Sigbacton menyumbang nutrisi tambahan yang menyokong metabolisme dan kesihatan sel. Gabungan ini memberikan sokongan dari sudut dalaman. Namun nutrisi saja tidak mencukupi jika gaya hidup kita tidak berubah.